Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati jawatan kuasa masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Pada minggu yang lalu kita berhenti pada muka surat 4, bahagian muqaddimah, iaitu kita telah memahami bahawa Al-Quran adalah mukjizat ilmu. Segala ilmu terkandung dalam Al-Quran. Allah kurniakan mukjizat terbesar pada Nabi Muhammad Al-Quran kerana cabaran zaman Nabi Muhammad berbeza dengan cabaran para rasul yang lain. Nabi Musa AS berdepan dengan sihir, maka Allah beri mukjizat tongkat bertukar menjadi ular. Rasulullah berdepan dengan cabaran sastra, maka Allah kurniakan Al-Quran, iaitu sebuah kitab yang bahasanya yang paling agung dan tidak ada bahasa yang lebih indah melebihi daripada bahasa Al-Quran. Mari zaman kita berdepan dengan pelbagai cabang ilmu, dan hebatnya Al-Quran, segala ilmu terkandung di dalamnya, sehingga kan ia menjadi panduan sepanjang zaman sehinggalah kiamat. Maka beruntunglah mereka yang berpegang dengan Al-Quran. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 5, iaitu surah Al-Fatihah. Surah pertama di dalam Al-Quran. Ada 114 surah di dalam Al-Quran. Ada 30 juzuk. Ada 604 muka surat, ada 6,236 ayat. Surah Al-Fatihah menjadi surah yang pertama di dalam Al-Quran. Namun surah pertama yang diturunkan surah Al-Alaq. Mengapa dinamakan Al-Fatihah? Kerana Al-Fatihah berasal daripada perkataan Fataha, maksudnya buka. Al-Fatihah maksudnya pembukaan. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Jadi dalam Al-Quran, sebahagian surah Makkiyah bermaksud surah itu diturunkan di Mekah. Sebahagian surah Madaniyah, iaitu surah itu diturunkan di Madinah. Kenapa kita kena ambil tahu surah ni surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Sebab secara umumnya surah Makkiyah ni adalah surah yang turun sebelum peristiwa hijrah. Dan bermaksud surah ini bersifat tertumpu pada bab akidah. Kerana permulaan tamadun manusia, ilmu yang nak ditekankan terlebih dahulu adalah akidah. Begitulah kawan-kawan kita mu'allaf yang baru masuk Islam, kita jangan bebankan dia dengan fiqh. Baru masuk Islam tak pernah puasa, tiba-tiba kita suruh dia puasa penuh, mati dia. Kita dulu pun masa kita kecil, tak ada pula mak suruh kita darjah 1, mak ayah kita suruh puasa penuh. Itu pun sekolah menengah tu, tingkatan 4, tingkatan 3 tak puasa. Amai tuan tak puasa. Yang mak bapak pun ada. Jadi kawan-kawan kita mu'allaf, maksud dia lembut, hati dia dijinakkan. Jadi janganlah kita berkasar dengan mereka. Kan sengah di umur panjang tu ada yang baru masuk Islam, terus paksa dia pakai tudung. Sabar. Perkenalkan dia siapa tu Allah, siapa Nabi. Sabarlah. Walaupun dia datang sekolah pakai seluar pendek, sabar, pelan-pelan. Fahamkan dulu tauhid itu apa.
Manakala surah Madaniyah, barulah Allah adanya terkandung berkenaan dengan fiqh. Kerana apa? Setelah Nabi bangunkan tamadun manusia dengan ilmu tauhid, manusia telah kenal Allah, manusia telah kenal Rasul, iman yang sudah ada, maka barulah Allah turunkan syariat. Allah turunkan perintah solat, puasa. Sikit-sikit Allah bagi. Macam itulah juga kita nak didik rakan-rakan anak-anak kita. Mulakan kenalkan anak-anak dengan Allah, Islam, iman. Kemudian sudah faham, barulah kita ajar dia sikit-sikit puasa. Hari pertama, minggu pertama puasa sampai pukul 10. Minggu kedua sampai tengah hari. Minggu ketiga sampai pukul 3. Masuk minggu keempat, puasa penuh. Begitulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, surah Al-Fatihah ni kenapa kita kena faham sungguh? Sehari berapa rakaat kita semayang? Subuh 2, Zuhur, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, 17 kali tuan-tuan. Sehari 17 kali kita baca Al-Fatihah. 10 hari 170 kali. Jadi wajarkah kita baca tapi satu apa pun kita tak faham? Sebelum tu kami ada sebut berkenaan dengan, kalau kita lihat bila diminta untuk buat kursus solat, bengkel solat, lazimnya kandungan bengkel itu selalu mempersulitkan di bahagian fiqh. Contohnya nak angkat takbir, tangannya mesti tegak. Hanya perempuannya begini. Kemudian tangan mesti selari antara garisan. Betul tak? Kemudian kalau nak sujud, tangannya mesti selari dengan bahu, bukaan kaki selari dengan bahu. Jadi begini tuan-tuan, bila sebut bab syariat, dalam fiqh sirah dia disebutkan, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua para Nabi dan Rasul membawa akidah yang sama, tak berubah. Tak berubah, iaitu sembah Allah Ta'ala. Yang berubah ni apa dia? Syariat. Fleksibel. Syariat Nabi Adam tak boleh kahwin. Boleh kahwin sama adik-beradik. Mari syariat Nabi Muhammad boleh kahwin. Solat para Rasul dulu lain, solat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad lain. Jadi syariat ni dia bersifat fleksibel, berubah. Mari umat Nabi Muhammad kena semayang, ada rokok, ada sujud, ada berdiri. Itu pun angkat takbir, tangan mengangkat tu sunat. Ada mazhab tak angkat, sah tak? Sah. Jadi bila sebut bengkel solat, benda utama yang patut diberi perhatian lebih iaitu khusyuk dalam solat. Iaitu ingat Allah di dalam solat. Nantu. Jadi salah satu cara untuk faham solat yang disebut oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz, yang pertama sekali adalah al-fahmu, faham. Kata Tok Guru pada orang yang semayang tapi dia tak faham apa yang dia ungkapkan, umpama orang yang tidur dia mengigau. Kan? Tengok kadang kawan-kawan kita tidur, tengah tidur tu dia meracau. Jadi macam itulah orang semayang yang dia tak faham apa yang dia ungkap, umpama orang yang tidur dia mengigau. Dia tak faham apa yang dia ungkapkan. Jadi kita cuba tambah kualiti solat kita, mulakan dengan memahami surah Al-Fatihah terlebih dahulu. InsyaAllah kita semayang tu lebih berkualiti kerana kita faham. Baik, kita mulakan dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebelum tu tuan-tuan,
Nak kata penting tak penting surah Al-Fatihah ni, sehingga kan Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca pembuka Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Sebab itulah, inilah dalil yang diguna pakai untuk menunjukkan wajib baca surah Al-Fatihah dalam solat. Dalam mana-mana solat, solat jenazah ke, solat sunat ke, solat wajib ke, wajib baca surah Al-Fatihah. Tak baca tak sah sembahyang. Jadi ayat pertama, bismi, dengan nama. Ba di sini secara umumnya ba ni dia membawa maksud dengan, dan ba juga ada banyak maksud yang lain, antaranya bermula. Bermula dengan nama Allah. Jadi Ibnu Abbas berkata, huruf ba pada ayat ini maknanya keindahan, keelokan, ketinggian dan keberkatan Allah. Dalam tata bahasa nahwu bahasa Arab ni, ba ni harfun jar. Bila huruf jar ni, maksud dia, huruf jar ni dia menerangkan perkataan yang lain. Di huruf ba di sini dia nak terang bahawa nama Allah ni tinggi. Sebab itulah bila kita nak bersumpah dengan Allah, di antaranya kita sebut wallahi wa billahi wa tallahi. Huruf waw, ba, ta. Jadi huruf ni sebagai penegasan bersumpah dengan nama Allah. Asmaul Husna, kerana ia menunjukkan zatnya. Sebenarnya lebih lagi, cuma 99 ni yang masyhur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ta'ala 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang satu. Mayyat Fatuha dakhalan jannah. Barang siapa yang hafal dia masuk syurga. Seorang sahabat tanya, Ya Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang,
yang Maha Esa, puji-puji. Mintanya sikit saja. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Itu cara doa nak makbul, iaitu banyakkan puji Allah. Dan bila kita fikir logik pun, Allah Maha mengetahui, Allah Al-Alim. Sebelum kita minta, Allah dah tahu apa kita nak minta. Sebelum kita minta, Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Dan di dalam Al-Quran Allah sebut, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kala benda yang kamu benci sebenarnya buruk, sebenarnya baik bagi kamu. Ada kala benda yang kamu suka sebenarnya buruk bagi kamu. Jadi apa benda yang kita minta belum tentu baik bagi kita. Ada orang dia minta jadi kaya, tapi bila dia kaya, dia lupakan Allah. Ada orang dia tak ada anak 8 tahun, dia minta anak. Bila dapat anak, dia gagal jaga anak. Jadi apa yang kita minta belum tentu baik bagi kita. Maka sebab itulah di dalam doa, daripada kita minta keduniaan itu dan ini, lebih baik kita banyak memuji Allah. Cukuplah minta sekadar sikit saja hal-hal dunia yang kita nak, sebagai syarat kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Jadi sebahagian manusia dia menggunakan nama Allah untuk jalan yang salah, untuk kesyirikan. Sebab itulah satu ketika dahulu kecoh di Malaysia penggunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible. Adakah boleh orang kafir menggunakan kalimah Allah? Kadang-kadang kan kawan-kawan kita yang bukan Islam, dia ucap Assalamualaikum, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Dan ada tak kawan-kawan kita yang tu? Ramai. Sebab asimilasi budaya. Kan? Kadang murid-murid bukan Islam, Assalamualaikum Ustaz. Boleh kita jawab Waalaikumsalam. Astaghfirullah, Alhamdulillah. Jadi jawapannya begini tuan-tuan. Pertama, orang ada pelbagai pandangan. Kita ambil satu pandangan, iaitu boleh guna dengan syarat berniat baik. Ada menteri di Malaysia dia guna kalimah Allah tapi dengan niat yang salah, untuk dapat sokongan undi Melayu Islam. Tapi bila dah dapat undi, dia jatuh ke Islam. Maka kita, itu ada niat yang buruk, tak boleh. Kalau bab ucap salam pula, orang kafir ucap salam kepada kita, Assalamualaikum, kita tak boleh jawab pada dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ucapan jawab salam ni, rahmat Allah, berkat Allah, hanya untuk orang Islam. Kejap lagi kita bahas benda tu dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu bila mereka bagi salam, kita jawab wa'alaika, dan juga atas kamu. Begitu saja. Yang ni kalau orang yang tak faham, dia nak ke perpaduan yang melampaui batas. Kita tak boleh tuan-tuan. Tak boleh berkat rahmat, tak boleh atas orang kafir. Dia ada batas dia. Nanti kita pergi lagi. Kita kena bezakan antara Muslim dan kafir. Kena ada beza. Kalau tidak, tauhid tu dia bercampur, dia akan kotor. Begitu jugalah air susu campur dengan setitik nila je, dia akan rosak. Begitulah iman dengan kufur, tak boleh campur walaupun sikit.
ini ajaran pluralisme, mulakan dengan basmalah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka amalan tersebut akan terputus. Imam Nawawi mengatakan bahawa maksud aqta', terputus, dalam hadis ni, maksud dia adalah kurangnya keberkatan dalam melakukan sesuatu perbuatan. Jadi Nabi pesan kat kita, sebelum kita buat sesuatu, bismillah. Sebelum makan, bismillah. Sebelum minum, bismillah. Sebelum pakai baju, bismillah. Sebelum bawa kereta, bismillah. Habis itu Ustaz, kalau sebelum merokok, sebelum minum arak, sebelum zina, boleh tak bismillah? Ni pun ulama bahas juga. Hukumnya adalah haram kerana mempermainkan kalimah bismillah. Jadi kita dah sebut tadi, benda baik ni kita kena asing, tak boleh campur dengan benda yang berdosa. Jadi bila makan kat kedai makan, ada setengah kedai makan ni dipakai penanggal, pakai jin. Bila bismillah tu, pecah pinggan, pecah cawan. Sebab apa? Adanya pengaruh sihir. Jadi yang tak baca bismillah tu lah dimakan dengan syaitan, makan dengan jin, tu yang merosakkan jiwa. Apa maksud berkat? Imam Nawawi kata kalau tak baca, tak mula dengan bismillah, kurang berkat ataupun tak berkat. Berkat ni maksud dia ziyadatul khair, menambah keberkatan. Ada orang dia makan sikit cukup, ada orang dia makan banyak tak cukup-cukup. Tu tak berkat lah tu. Dulu ada seorang kawan, kurus dia, kecil, makan macam dengan jin. Kita makan satu pinggan, dia makan satu talam nasi begitu. Risau kita tengok. Masa tiap-tiap seorang 24 jam. Tapi kita hairan tengok ulama ni, tua-tua dah, tak larat ke tongkat dah, beratus kitab dikarangnya. Kita ni kira balik kerja tu kira nak baring, tidur awal, bangun lambat. Yang ulama ni tidur lambat, bangun awal. Masa kita sama, tapi produktiviti berbeza. Itulah berkat. Berkat tuan-tuan, itu berkat. Jadi nak berkat dalam hidup ni, amalkan bismillah sebelum buat sesuatu ni, insya-Allah ada berkat dia tu. Orang gaji 3,000 cukup ya. Ini gaji 10,000, hujung bulan korek tabung. Tu tuan-tuan berkat tu. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Allah menganugerahkan rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk yang mensyirikkannya. Ini kita nak bahas tuan. Ar-Rahman, Allah Ta'ala maha pemurah. Allah ni, orang yang syirik pun boleh makan, boleh minum, boleh kereta besar, bini besar, rumah besar. Ini kerana dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Pati betul tuan-tuan, dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya", kalaulah dunia ni, ta'dilu indallahi, nilainya di sisi Allah, janaha ba'udatin, seperti sayap nyamuk.
ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Nescaya Allah tidak akan memberi minum walau seteguk sekalipun kepada orang kafir. Jadi maksud hadis ni Nabi nak kata apa? Kalaulah dunia ni ada nilai kat sisi Allah, sebelah sayap nyamuk kecil saja, sikit saja, niscaya Allah takkan bagi orang kafir ni makan minum. Tapi kenapa Allah bagi juga orang kafir boleh makan ayam gepuk, boleh makan nasi lemak, boleh beli kereta Lexus, Honda? Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah. Baik, itu Ar-Rahman. Seterusnya Ar-Rahim. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Kasih sayang Allah khusus kepada mereka yang beriman sahaja. Allah memberi pengampunan, menutup aib dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ini yang disebut oleh Ibn Abbas. Ini kita sebut tadi tu, rahmat, berkat, istiqamah, kasih sayang, berkat Allah, semua ni cinta Allah hanya untuk orang beriman saja. Sebab tu orang kafir tak boleh masuk syurga. Lafaz jawab salam tu tak boleh kita bagi pada orang kafir. Kita kata dekat Chong, semoga Allah merahmati kamu. Tak betul. Dan di sini juga kita nak bahas, kita dah sebut sebelum ni, Chong seorang yang baik, bukan Islam, tapi bagi sumbangan bubur lambu kepada penduduk kampung. Ahmad asyik mencuri, kacau orang, tapi Islam. Bila dua-dua mati, Ahmad masuk syurga, Chong masuk neraka. Adil ke tuan-tuan? Tuhan adil ke macam ni? Itu persoalan dia tu. Adakah Allah adil begini? Chong atas dunia dia tolong orang kampung dia, yang Ahmad ni raja kaki pencuri, tapi hujung-hujung yang masuk neraka Chong, yang masuk syurga Ahmad. Itu macam mana kita nak jawab kan? Betul tak? Ni persoalan yang selalu timbul. Jadi kita jawab begini. Ahmad, walaupun dia jahat, sekurang-kurangnya dia masih mengaku Allah Tuhan. Dia masih mengaku Allah Tuhan. Chong, walaupun dia buat baik, tolong orang kampung dia, bagi bubur lambu, tetapi dia buat jenayah yang paling besar. Jenayah tu lebih jahat daripada mencuri, lebih jahat daripada zina, iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia tak mengaku Allah ni Tuhan. Itu jenayah paling besar yang Allah telah sebut dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Itu jawapan dia. Ini no kompromi. Tak boleh kompromi. Dia bagilah makan berapa ribu orang miskin, berapa juta dia bagi kat Palestin, tapi kalau dia syirikkan Allah, tak boleh masuk syurga. Itu jenayah yang paling besar. Kalau dia betul-betul baik, dia akan masuk Islam. Jadi ini yang kita kena letak
garis merah. Sebab zaman Saidina Umar dah pesan dah. Ini cerita Rom Parsi jatuh ni, zaman Rom dengan Parsi jatuh. Saidina Umar dah pesan, jangan ada seorang pun orang kafir dalam dua tanah suci ni. Clear. Al-Haramain, dua tanah haram. Haram apa? Haram orang kafir jejak dalam dua tanah ni. Tapi ada seorang sahabat ni, gubernur ni, dia degil. Dia biarkan juga seorang kafir yang bernama Abu Lu'lu'ah. Sebab Abu Lu'lu'ah ni dia ada kemahiran menempa pedang, buat senjata. Dia degil tak nak dengar cakap Sayyidina Umar. Akhirnya satu hari waktu subuh, Sayyidina Umar menjadi imam. Tengah-tengah solat subuh, Abu Lu'lu'ah keluar saf, tikam Sayyidina Umar. Dan di hujung senjata tu ada racun. Tumbang Sayyidina Umar, Khalifah Islam yang kedua. Tak percaya sangat kat Abu Lu'lu'ah tu. Sebab tu tuan-tuan, baik macam mana pun orang kafir, kita kena letak garisan merah. Mereka ni kafir. Tak boleh kita. Sebab itu dalam fiqh politik ni, ulama sebut apa? Dia ada pembahagian dia. Bab kementerian yang buat dasar tidak boleh serah pada orang kafir. Bab kementerian pelaksanaan, ya boleh bagi pada orang kafir. Tu kita kena letak garis merah tu. Sayyidina Umar dah pesan, tengok-tengok jadi apa yang Sayyidina Umar risaukan. Akhirnya Sayyidina Umar syahid, mati tuan. Hilang seorang yang hebat dalam sejarah Islam. Naik Sayyidina Osman, kesian kat dia, terpaksa berhadapan dengan fitnah yang sangat besar masa zaman tu. Munafik berada dalam pentadbiran terlampau banyak. Sebab itu mari zaman Sayyidina Umar ni pecah kacir. Sayyidina Osman pun kena bunuh. Jadi kita duduk dalam Malaysia ni masyarakat majmuk. Jadi sampai daripada dulu sampai sekarang, kita masih boleh kata gagal lagi untuk meletakkan garis merah tu. Macam mana cara kita nak bercampur dengan masyarakat yang bukan Islam ni. Terutamanya macam isu yang baru berlaku pasal pesta air, campur lelaki perempuan. Lepas tu isu orang Islam sambut Christmas di kementerian, menteri suruh penjawat awam sambut Christmas, padahal dia tu orang Islam, tak boleh. Jadi masih gagal lagi, penerangan masih perlu dimantapkan lagi supaya orang Islam dan bukan Islam faham bahawa ada garis merah yang perlu dihormati. Silakan. Majlis makan malam tu kan? Kami pun tertanya-tanya juga agenda sebenar dia tu, tapi sampai sekarang belum tahu. Jadi gini lah, kita hukum secara zahirnya majlis itu hanyalah majlis makan malam bersama YB. Cumanya dia di gereja. Baik, jadi kita bahas dari sudut apa hukum orang Islam masuk gereja. Kita bahas itu dulu. Jadi Sayyidina Umar dijemput oleh paderi untuk hadir ke Baitul Maqdis untuk ambil kunci Baitul Maqdis. Kemudian Sayyidina Umar nak solat. Paderi jemput Sayyidina Umar untuk solat dalam gereja. Sayyidina Umar tolak. Baik, Sayyidina Umar tolak ni bukannya haram solat dalam gereja, tak. Nak solat dalam gereja boleh, tapi Sayyidina Umar ni satu sikap yang ada bagus pada dia adalah futuristik. Dia buat sesuatu tu difikir dulu masa depan jadi apa. Jadi Sayyidina Umar fikir, kalau aku solat dalam gereja, boleh jadi ke depan nanti orang Islam salah faham, dia musnahkan gereja, dia buat masjid. Padahal dalam Islam Allah tak bagi buat macam tu. Tiap-tiap kali perang diharamkan tentera Islam
menceroboh masuk gereja, apatah lagi merobohkannya. Maka hukumnya boleh orang Islam masuk gereja. Tetapi mari zaman kita ni dia melampau. Antaranya dia pergi buat ramah tamuh Aidilfitri dalam gereja. Ini mengarut ini melampau, tak boleh. Ataupun dia buat itu ada sukarelawan remaja, dia pergi bersihkan gereja, padahal itu adalah tempat mensyirikkan Allah, maka tidak boleh. Jadi majlis ni di dewan, betul tak? Dewan bukan gereja kan? Di dewan. Jadi lagilah tak ada masalah. Cumanya satu lagi bab cabutan apa orang panggil? Cabutan bertuah. Konsep tu orang Islam tak boleh terlibat sebab dia tidak berlaku transaksi. Dia beli nombor, kalau kena lah, tak kena rugi. Itu tak boleh, itu judi. Cumanya secara umumnya baguslah majlis tu sebab dia mengeratkan silaturahim antara cikgu dengan penjawat-penjawat awak. Jadi kita raikan benda yang baik. Ke ada isu tuan? Okey Lu Kristus Lumen tu kan, dewan tepi jalan lah. Cuma macam dalam tadi tentang cabutan bertuah itu pun bukan compulsory. Kita dah memang kita tahu juga soalan itu kan anjuran persatuan berusaha. Jadi dia memang soalan tu non-muslim, dia berbeza. Jadi kita macam kami pun diminta, tetapi dia tak wajibkan. Jadi kepulangan yang kita dah setelah kita tu nak beli, kita tak nak, kita tu faham lah, kita ada wajib. Tu alhamdulillah tidak ada kewajipan daripada pihak atasan. Cuma nak kena bagi tahu kat cikgu Islam untuk kefahaman ini. Jadi tu cabaran masyarakat majmuk daripada dulu sampai sekarang. Daripada peristiwa 16 Mei 1969, rusuhan kaum, terbentuknya rukun negara, dan begitulah yang berlaku zaman Sayyidina Osman. Dia tak dapat nak handle disebabkan perluasan wilayah ni, yang Islam bukan saja orang Arab tapi turut orang Rom, orang Parsi, menyebabkan berlakunya rencam terlampau banyak budaya, tak dapat nak kawal. Tapi itu juga warna-warni kehidupan, cabaran yang kita perlu hadap. Islam bersifat wasatiyah, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lembut. Nak duduk wasatiyah ni yang payah ni. Sebab itulah dalam setiap aliran, dalam setiap mazhab, dalam setiap kumpulan, dia akan ada kumpulan ekstrim. Orang duk kata Syiah ekstrim, Syiah ekstrim. Dalam Sunni pun ada ekstrim, ayah pen. Jadi dalam setiap aliran dia ada ekstrim. Kita sebagai orang Islam, kita kena faham macam mana nak duduk wasatiyah sederhana tu. Tak boleh kita batalkan majlis makan malam. Itu keras sangat. Jadi majlis itu majlis yang baik untuk eratkan silaturahim, cuma kita kena kawal. Jadi kita dah faham Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah untuk semua. Kalau nak dunia ni Allah bagi, sebab tak ada nilai kat sisi Allah. Ar-Rahim, kasih sayang, rahmat hanya untuk orang bertakwa, beriman sahaja. Dan itulah lesen kunci untuk masuk syurga. Sebab ada ahli ibadah dalam hidup dia ni beribadah 24 jam sampai mati. Bila dia mati, dia kata ke Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan berbekalkan ibadah aku. Last kali yang layak masuk syurga hanyalah sebelah biji mata dia sahaja. Mesej yang nak disampaikan kat sini, dia sangka ibadah dia yang banyak itu bernilai yang sangat banyak. Tapi rupanya ibadah dia tu
cukup untuk membawa sebiji mata ni saja masuk syurga. Jadi sebab apa seseorang itu masuk syurga? Adakah dia paling banyak ibadah? Adakah dia paling baik? Jawapan dia tidak. Seseorang itu masuk syurga disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada sahabat, dia tak penuh semayang, tapi dia masuk syurga. Kita boleh cari cerita dia. Dia baru masuk Islam, dia tak sempat semayang ni. Dia baru masuk Islam, tak sempat semayang, dia terjun ke medan perang, syahid. Tak sempat semayang ni, baru masuk Islam, masuk syurga. Ada orang dia tak pandai baca Quran, tapi dia teringin nak baca. Sebelum tidur dia peluk Quran. Banyak kisah. Bekas penzina bagi minum anjing, masuk syurga. Jadi kita ni jangan belagak yang kita rasa 5 waktu kat surau, boleh baca Quran, bagi ceramah, kira kemah ni boleh masuk juga. Belum tentu tu. Belum macam belum tentu. Banyak kisah lah. Bala'am bin Baura, ahli ibadah zaman Nabi Musa, sepanjang hidup ni beribadah, hujung-hujung dia lawan Nabi Musa, tewas dengan sogokan raja, masuk neraka. Dan banyak lagi kisah tuan. Takutlah, takut. Sebab tu Nabi ajar, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolokkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agamamu. Jadi kita jangan terlampau yakin confirm masuk syurga atas sebab kita ni tak pernah buat apa, dah lama semayang 5 waktu surau. Jangan tuan. Sebab tu teruskan beramal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan bangga diri, jangan rasa suci. Setiap kali kita rasa suci, ketahuilah bahawa kita berada dalam keadaan yang kotor. Ayat yang kedua, kita stop dulu kot. InsyaAllah, wallahu alam, kita buka sesi soal jawab. Ataupun tuan-tuan dan puan yang dibetulkan pandangan. Kita raya haji ada dapat lembu ke? Dapat lembu macam mana? Hajat, solat sunat tapi gabung banyak niat lah. Adakah boleh solat sunat 2 rakaat tapi gabung banyak jenis solat? Contohnya, kita datang masjid, kita solat sunat 2 rakaat. Biasanya orang solat sunat tahiyatul masjid, tapi adalah kita nak gabung sekali dengan solat sunat qabliyah, ataupun kita nak gabung sekali qada subuh, ataupun gabung sekali dengan solat sunat hajat. Jadi jawapannya boleh, tetapi afdalnya, yang lebih baiknya adalah asingkan. Tapi kalau dah macam tadi, kalau alang-alang kan, masuk jangan duduk. Kalau nak solat tahiyatul masjid ni jangan duduk. Masuk masjid terus solat sunat tahiyatul, gabung sekali dengan qabliyah, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau asing lebih baik kan, solat sunat tahiyatul 2 dulu, lepas tu solat sunat qabliyah 2. Itu lagi baik. Allahuakbar.
Jadi malam tu tuan-tuan, insya-Allah kita ambil pengajaran. Kita cuba faham bismillah dulu malam ni. Lafaz Allah yang agung ni, Ar-Rahman, Allah bagi pada semua. Ar-Rahim hanya untuk orang beriman saja. Dan kita mesti ada pemisah antara Islam dan kafir. Tak boleh samakan campur. Ini pluralisme. Kita tak boleh kata semua agama sama. Salah. Hanya Islam saja yang benar, agama lain adalah salah. Itu tauhid. Jadi kalau mereka nak kata Kristian adalah benar, kamu kena kata Islam salah. Barulah kamu berpegang teguh dengan agama kamu. Tapi kamu datangkan hujah. Kami ada hujah kami. Maka kita berdepan, bukan bergaduh, tapi berdialog, berdiskusi. Jadi mudah-mudahan kita faham sedikit sebanyak makna Bismillahirrahmanirrahim pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak balik. Tak nak balik. Terima kasih.